Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kita ada W204. Okay. W204 ni dia komplain air kurang. Itu hari saya dah tukar radiator dia. Dari bocor kat radiator. So dah keluar, dah pakai lebih kurang dalam sebulan. Lepas tu dia kat warning coolant top up tu keluar lagi. Saya kat mungkin ada bocor lain lagi. Okay. So kita untuk double check lah sama ada radiator yang tukar itu hari problem ataupun ada lain-lain tempat rosak. So first kita akan buat pressure test. Okay, kita nak tahu dekat mana bocor. So lepas kita buat pressure test, kita akan carilah di mana-mana tempat yang bocor tu. So dekat sini kita nampak kat bawah ni ada menitik. Kita nampak bawah ni basah kan. So bawah ni basah. Biasa bawah ni basah dia akan melalui, dia datang daripada water pump. Okay, datang daripada water pump. So kita akan check dua perkara kat sini. Maksudnya kalau menitik dari sini, kemungkinan daripada water pump ataupun termostat. Okay. So kita tengok termostat dia. Tu. Dari termostat nampak cantik lah, tak ada kesan air bocor. So bermakna water pump bocor. So itu saja untuk ini hari. Mana-mana yang berada di nilai ataupun berdekatan dengan nilai, bolehlah datang sini untuk buat inspection ataupun fully checking. So thank you, support Roda and Control Garage.